banyak tak kemah. Banyak tak kemah huruf ha. Kita baca huruf ha sekejap. Okey. Huruf ha ni makhrajnya di mana? Tahulah ke di halkum. Sini. Ni halkum. Kan di halkum lah. Kita punya kerongkong ni bukan besar, ni kecil je. Kecil. Tak nampak pun kerongkong kita ni kecil je sebenarnya kan. Yang ni pangkal lidah. Ni kena hati-hati. Benda yang terlibat masa sebut ha ni. Ha di tengah halkum. Sinilah lebih kurangnya. Kan? Okey. Pita suara sini. Ni pita suara lah. Kita kepit sini. Okey. Dari segi makhraj tengah halkum. Proses sebutannya macam mana? Proses sebutannya ialah bila kita nak sebut ha ni, pertama dalam konteks suara dengan nafas, dua-duanya kena lepas. Betul kan? Ada panggil hamas dan juga rokhawah. Dua-dua tu sifat lemah belaka. Bila kena lepas lemah belaka, maka tekanan tu tak boleh tekan kuat sangat. Kan? Dia biasa. Biasa. Kan? Bila ada nafas dengan suara, ni kena hati-hati. Gabungan dua ni dia akan menghasilkan bunyi yang macam special sikit lah. Terutama bila kesebut ha. Okay. Kebanyakan orang sebut huruf ha ni dia sama dengan ha ni. Ha simple. Dalam konteks sifat dia sama. Dalam konteks sifat dia sama. Dalam konteks mafrad pun dia sama. Cuma beza dari segi kulli dan juz'i saja. Dari segi tepat dia sajalah. Maknanya kan, kalau ha ni dipakai halkum sini. Tepat dengan ni hunjurah ni, pita suara ni. Yang ha ni atas tengah halkum. Okey. Bila kita nak sebut tu macam mana proses ha dengan ha ni? Kan? Pertama sekali, saya ambil pesanan lah. Pesanan almarhum Tuan Guru Tan Sri Syekh almarhum Asad Azhari. Panjang nama. Kenal semua Asad Azhari kan? Dia pesan, masa nak sebut huruf ha ni pangkal lidah. Dia kena tekan sikit ke arah makhrajnya ke tengah halkum. Okey, lepas suara. Masa kita lepas suara tu, kan, kita akan tekan sikit ke tengah halkum, dia akan jadi akan keluar nafas pada masa tu. Ha. Bila kita tekan pangkal lidah ke tengah suara, kita tekan pangkal lidah ke tengah halkum ni, dia akan bunyi yang panggil seakan-akan bunyi pedas. Kan? Itu punca bunyi pedas tu. Kita ni dah ajar bunyi pedas. Punca bunyi pedas kita tak ajar. Jadi kena makan lada lah belakangnya nak sebut ha ni, nak sebut bunyi pedas tu. Kan? Punca dia nya. Itu dalam konteks kita ajar orang kampung lah. Kalau kita ajar orang yang jenis sekolah sikit, sekolah tinggi sikit lah. Kan? Dia orang panggil epiglottis. Dalam dia panggil epiglottis ni penutup. Dia panggil apa? Ni halkum kita gini, kan? Saluran gini, ni saluran suara, dia ada penutup. Ni penutup dia ni, gitu. Dia ada macam kecil lah dalam kerongkong dia tu. Ni semua kita dah hantar dah dalam video gambar raja dah ada semua kan? Dah tahu sudah ada belakang kan? Pita suara dalam ni. Ni saluran ni ke paru-paru. Ke paru-paru lah. Ni paru-paru. Contoh paru-paru lah ni kan. Saluran ni ke perut. Saluran satu lagi ni ke perut. Dia ada dua saluran. Ni ke perut. Ni kita makan, telan makanan ke perut. Kan? Masa kita telan makanan ni jatuh ke perut, epiglottis ni dia tutup saluran ni. Dia macam penutup saluran ni, dia tutup. Maka makanan tak masuklah kat sini, kan?
Kalau kita telan makanan, makanan ni termasuk ke sini, maka kita akan tersedap. Panggil tersedap, terbatuk apa semua kan. Okey. Bila kita tekan suara lalu ikut pita suara ni, dia akan terbuka. Bila dia akan terbuka, bila dia terbuka suara keluar ikut mulut. Itu proses dia. Okey. Ni saya bukan nak ajar cara makan ni tak ingat, kena kembali pada asal. Saya terangkan epiglottis tu. Jadi benda ni ada sini. Cuma saya tak tulis lah. Tulis serabu pun tak kan. Benda ni ada ni. Dan di sini ni ada. Masa kita sebut huruf H, epiglottis ni, epiglottis ni kita kecilkan. Tekan ke arah makhrajnya di tengah halkum ni. Tekan. Dia akan automatik, dia akan menyempitkan laluan suara. Dia akan sempit. Jadi kita tekan pakai lidah ke ataupun kita tekan epiglottis tu ke arah makhrajnya di hujung di tengah halkum tu, dia akan menghasilkan bunyi yang panggil seakan-akan bunyi pedah. Bunyi pedah. Dia bukan bunyi nipis. Sebab huruf H tu memang nipis dah. Huruf H simple pun huruf nipis. Kita tak kenal kalau kita kata huruf H ni kena bunyi tebal. Huruf H yang ni kena bunyi nipis. Tak kena. Sebab dua-dua ni huruf yang nipis belaka. Istifah dan infitah belaka. Ni. Jadi kita kena terang proses. Maka bila kita tekan pakai lidah ke tengah halkum, kecilkan laluan suara tu dengan tekan epiglottis ke makhraj H di tengah halkum, maka nafas yang kita lepas daripada ni, nafas dan suara yang kita lepas daripada tengah halkum tadi, dia akan jadi gitu. Dia mula dengan nafas dulu. Suara memang keluar lah. Kalau kita lepas suara, memang bunyi suara di pita suara ni kan. Cuma bila kita letak di tengah halkum, dia automatik. Dia akan jadi gitu. Di situlah bermulanya lepasnya suara dan juga nafas. Cuba sebut. Okey. Betul pula tu. Nah, masa baca salah. Kalau kita nak sebut huruf H ni, jangan ada proses ni. Jangan tekan pakai lidah. Epiglottis tu jangan tekan. Maka dia akan jadi H biasa. Relax. H. Cuba sebut. Kalau kita tekan masa kita tekan H tu, kalau huruf H tu bagi di atas, maka bibir tu terbuka. Bila kita sebut baris di atas dalam bahasa Arab, panggil apa baris di atas? Fathah. Apakah dia mana fathah? Buka tu merujuk kepada apa? Buka bibir sikit, lepas tu kena bunyi tu bunyi terbuka. Bunyi gitu. Jangan bunyi itu terlebih pula tu kan. Tu bunyi bukan bunyi terbuka, tu bunyi nak ke arah bagi bawah. Dia cuba sebut. Kadar bukanya ialah anggaran satu jari. Jangan buka luas sangat. Kalau buka luas sangat, namun dia nganga. Tak kena dia. Dalam keadaan istifah infitah. Yang ni lidah ni daripada hujung sampai ke pangkal merendah ke bawah. Cuba sebut. Boleh kan? Hu. Jelas huruf H tu jelas. Boleh? InsyaAllah. Okey. Itu pertama. Huruf H.